Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per lot. Kita terus kepada chart hari ini, 8 hari bulan 4, hari Selasa, hari kedua dagangan dalam minggu ini. So seperti biasa, hari kedua kita masih lagi mencari rentak ataupun kita masih meneliti di mana zon-zon ataupun price yang dia dah buat dan ke mana hala tuju dia. Okay, so pada analisa yang lepas kita memang target untuk nak sell, dan ini ada decision zone, yang mana decision zone di sini dia dah buat tanda-tanda yang berlaku breakout di kawasan support, dan yes, ini berlaku dan plan masuk balik dan dia terus turun. Memang penurunan ni agak-agak banyak sehingga market open pun dia gap. Pada waktu malam pun berlaku satu libasan yang agak banyak dan juga agak besar di sini. Pop nampak naik turun dan barulah market agak reda. Sehingga waktu ni kita nampak market agak reda. Market masih berada dalam range dia, sedang membuat kenaikan ataupun sedang membuat retracement. Okey, so untuk hari ini, okey, pada awal minggu ni, apa yang kita nantikan sebenarnya adalah kita menantikan untuk price membuat kenaikan ataupun price sedang membuat retracement, dan kita cuba tunggu untuk zone-zone entry yang terbaik untuk kita nak entry pada hari ini. Okay, so untuk hari ini di mana zone yang kita boleh cuba untuk tunggu dan kita entry pada hari ini adalah pada zone yang ini. Yes, zone yang ini. So ini adalah resistance zone ataupun kita boleh cuba nak sell di kawasan ini, dan di sini adalah support zone. Support atau buy zone di sini. So get ready untuk price turun sampai bawah yang ini. Alright, so kita tunggu untuk price turun di kawasan sini dan seterusnya di kawasan ini. Okay, so sekarang price berada di dalam range 17259 hingga 17079. So jika price dah masuk dalam zone ini adalah zone yang kita target untuk nak buy, dan kita harapkan yang price akan naik ke kawasan resistance zone yang ini sebelum price membuat penurunan ataupun retracement sehingga ke bawah sini. Okay, so make sure dua zone ni you all kena alert, kena tengok hati-hati adakah dua zone ini dia akan respect ataupun dia akan tembus. Tapi selalunya buat kali pertama memang dia akan touch sebelum dia membuat retracement. Sama ada sikit ataupun banyak, itu kena keep on monitor. Okay, so lagi satu, korang boleh cuba untuk nak entry ataupun letak pending order di kawasan support dan juga di kawasan resistance zone yang sini. Support di sini boleh letak pending order dan juga resistance di sini boleh letak pending order. So tak kira atas ataupun bawah, boleh cuba pending order, dan once order korang tu triggered, apa yang korang kena buat adalah korang kena make sure untuk keep on monitor lah zone itu dia dah pergi ke belum. Okay, so itu cerita di Nasdaq, and then kita nak tengok cerita di US30. So pada analisa lepas, US30 sebenarnya kita target yang dia nak buy di zone yang ini tau. Sebab kalau tengok di sini apa yang dia buat, dia dah breakout zone resistance yang ini, dan dia naik dan dia masuk balik dalam zone. Tengok dia cucuk sini dan dia membuat retracement, dia naik semula ke atas. Tetapi okay, so ini memang dapat profit dan price naik ke atas. Tetapi sebab apa kita perlu hati-hati dan perlu close profit tu? Sebab di sini dia tak berlaku satu new high ke atas ataupun dia tak breakout resistance yang ada di sini. Dan apa yang dia buat,
price membuat penurunan, turun dan sehingga sekarang price keep on turun. Okay. So ini dah agak jauh. So kita nak tengok current price ke mana arah tuju dia sekarang. Alright, so kita pergi bawah lagi sebab dah agak jauh, memang jauh. Alright, so kita pergi bawah lagi. Ya, sebab kalau tengok penurunan Nasdaq ni memang agak-agak banyak, terlalu banyak penurunan. Kalau kita tengok penurunan untuk indeks, sebab apa? Ia berkaitan juga dengan tarif yang dikenakan oleh US terhadap negara-negara pengekspor dan pengimport yang lain, dan lawan masing-masing lawan untuk tarif, dan kejatuhan berlaku agak banyak, dan kejatuhan itu terhenti di kawasan sini. Nampak dia ada double bottom. So ini adalah petanda awal pertukaran trend akan berlaku, dan sekarang price sedang membuat kenaikan slow. Nampak memang penurunan berlaku, dan selepas penurunan dia akan berlaku kenaikan. Okay, so get ready untuk zone yang ini. Sebenarnya kalau kita tengok dia dah sampai zone ini tau. Zone ini, yes. Zone ini. Zone ini. Nampak dia berlaku breakout. Dia berlaku breakout di sini. Alright, so kita sebenarnya kita cuba untuk ambil risk. Pada hari ni kita cuba untuk ambil risk Alright, so kita cuba untuk ambil risk, dan kita cuba entry sekarang ataupun entry dalam zone yang ini. Okay, so kalau yang ini fail, so kita cuba untuk entry di sini pula. So get ready untuk kita nak buy di dua zone ini. Okay, so sini support ataupun buy zone sini. Okay, ada satu lagi zone. Alright, so get ready di zone yang ini dan juga di zone yang ini. So nak entry sekarang boleh, ataupun nak tunggu bawah sini pun boleh. Okay, so saya kira itu saja untuk hari ini. Kita akan tengok lagi untuk analisa akan datang. Seperti biasa, sebelum akhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.